KD Mutiara dibina pada akhir 1975 dan dilancarkan pada 13 November 1976 dengan dilengkapi teknologi bagi melaksanakan operasi di kawasan tropika, menjalankan operasi dan pengukuran luar pantai serta kajian oseanografi. Kapal telah ditauliahkan pada 18 Disember 1977. Sepanjang perkhidmatan kapal hidrografi itu merekodkan pelayaran sejauh 220,000 km bersamaan 6 kali mengelilingi dunia dengan 146 arahan hidrografi merangkumi kawasan pengukuran seluas 68,598 km persegi perairan negara berjaya dilaksanakan. Selain melaksanakan tugas teras kapal hidrografi, KD Mutiara juga ditugaskan dalam operasi mencari dan mengesan pesawat MH370 di Lautan Hindi yang hilang sejak 8 Mac 2014. Pada 2 November 2014, KD Mutiara turut terbabit dalam operasi mencari dan mengesan kapal tunda YTC M5 yang karam dan berjaya mengesan kedudukan bangkai kapal itu yang berada pada kedalaman 29 meter, 9.2 batu nautika dari Tanjung Gelang, Kuantan, Pahang. Setelah 41 tahun berkhidmat, KD Mutiara telah dilucutkan tauliah pada 20 Julai 2018. Jika bahan ini bermanfaat kepada anda, subscribe, likes dan share.